Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari depan Bali dah. Ini depan Bali. Hari depan Bali. 31 Oktober 2024 Masehi. Masih lagi sama lah. Tadi ada buat, tak lupa tadi ada buat video dah. 31 Oktober 2024 Masehi bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Saya nak beri maklumat sedikit lah sebelum buat review, sebelum buat video dari report. Pagi ni saya menerima kematian daripada warga kampung pada Buah, orang paling lama sekali pada Buah setakat ni. Umur dia dah ada 90 lebih, tak ingat 100 dah. So dah ada 90 berapa tahu, 90 lebih lah. Lebih kurang 90 lebih. Mati ni lah. Pak Sulah. Ya. Dah meninggal dunia pada 7.30 pagi tadi. Lebih kurang dalam pukul 7.30 pagi tadi. Saya keluar tadi kan pukul kita dah fikri. Kita tengok kematian ni lah. Okey, kita terus pada agenda apa? Agenda ni lah, agenda daily report. Okey, pagi tadi saya tidur pukul berapa nak dia? Tak ingat. Tak keluar malam dia, tak keluar ke mana-mana lah malam tadi. Saya tidur dalam pukul lewat dah dalam pukul 1 pukul 2 pagi. Tidur pada 2 pagi, bangun dalam pukul 6.40 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh. Kemudian tak ada kerja apa hari kami. Hari ni tak ada kerja apa, mari belajar kan, sesat dah, tak ada dah. Siap dah tu, lepas tu tak ada pergi mana, lepas tu duduk lihat makan, tak ada makan sarapan apa, saya pergi ke kedai tu tengok Shopee, buka tengok Shopee je, tengok jejak itu sudah keluar untuk di penghantar. Tidak lagi untuk hantar. Dan lepas saya buku saya lagi pukul 10 tu baru dia buat penghantaran dah, baru dah keluar untuk penghantaran. Pagi tadi tu. Lepas tu saya pun pergi ke kedai Fikri makan sarapan sana tu. Tiba-tiba saya dapat maklumat daripada Fikri tentang berita kematian tu lah. Lepas tu saya makan sarapan sana, habis pukul 4 tak kenyang. Kalau nak klik Cik Muhammad Azam makan nasi pula. Lepas tu tengah hari ni tak ada makan nasi ni lapar pula ni, nak kena makan nasi pula ni, tubik cari nasi lagi. Nak tubik cari nasi ni, pakai siap-siap dah ni. Lepas tu bagi tadi dah. Bagi tak masak rasa. Tak pada budak keris, budak kurus. Tak pada kalau budak 9 tahun tak ada. 2 tahun setengah ni kalau badan. Besar ni ya. Sesuai tu budak 2 tahun setengah ni. Besar ni ya. Okey. Lepas tu balik tadi tu saya dalam pukul 1 lebih tu saya duduk main Facebook apa, tengok Shopee kejap, lepas tu main Facebook tengok tu. Tiba saya dah terima panggilan daripada budak penghantar Korea tu. Dia hantar ke makanan saya lah. Saya pun terus bergegas pergi dah dalam pukul 1.40 tu, saya terus bergegas ke sana. Saya balik sampai tu. Saya pun ambil tu buat review lah. Dia dalam pukul apa, dia pukul 2 lebih lah. Saya pun klik. Lepas tu lepas buat review tu saya terus balik terus mandi, sembahyang lohor, kawan-kawan mengantuk tertidur. Tidur bangun pula dalam pukul saat ni. Pukul berapa ni? 5.50 ni ada buat video dah. Okey. Buat video pada pukul 5.20 5.16 saat ni buat video. Buat video tadi tu. Saya semaya asar ni dalam pukul 5 cukup. Dia mandi semaya lepas tu pukul 5 ni buat semaya asar. Lepas tu pukul 5.16 ni saya terus buat video ni. Okey, sekarang itu saja. Saya rasa sekarang itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.